limpahan syukur kehadrat Ilahi kerana dengan berkat dan rahmatnya dapat kita sama-sama berkumpul di Dewan yang indah ini bagi meraihkan Majlis Mahat Tafiz Al-Iman yang ke-25 sempena sambutan Jubli Perak Mahat Tafiz Al-Iman. Majlis kini dengan segala hormatnya menjemput Pengarah Mahat Tafiz Al-Iman Ustaz Abdul Hamid ke pentas bagi upacara menandatangani dan penerimaan dokumen penyerahan tanah bagi pembinaan Sekolah Rendah Tahfiz di Tanjung Sedeli dan sekaligus merasmikan tabung pembinaan Sekolah Rendah Tahfiz Al-Iman. Dengan Bismillahirrahmanirrahim dan lafaz yang sahih, iaitu saya menyerahkan tanah yang saya miliki ini untuk tujuan kemudahan Mahat Tafiz Al-Iman bagi tujuan kebajikan agama Islam kerana Allah selama-lamanya, dan dengan ini saya serahkan sebagaimana pelan khusus dalam geran asal. Selama 25 tahun kerjasama diberikan oleh Datuk bersama dengan Tuan Pengarah. Itulah dia pelancaran penyerahan cek yang bernilai RM130,000. Ramai daripada pelajar yang menyertai Mahat Tafiz Al-Iman, daripada 3 pelajar sehinggalah akhirnya menjadi 500 lebih pelajar. Ini sesuatu nikmat yang besar ya Allah bagi pada kita, dan kita melihatnya dengan mata kita sendiri. Maka bila berlaku ini, berlaku kemenangan, berlaku kejayaan, ramai daripada orang sertai perjuangan ini. Sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata. Verily, we have given you, O Muhammad, a manifest victory. Allahumma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Agar Allah memberikan pengampunan kepadamu, wahai Muhammad, ke atas dosamu yang telah lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmatnya ke atasmu dan menunjukkanmu pada jalan yang lurus. That Allah may forgive you your sins from the past and the future, and complete His favor on you and guide you on the straight path. Ahmad Farizul min Fasli Sadis Fitatul Iman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama diberi Muhammad Harif Mikail bin Marifel. Saya dari kelas tahun 1 Riyadhus Shalihin. Assalamualaikum. Mana qasad sadaqatun min mal rawahu Muslim. Saya nak sedekah boleh? Boleh. Terima kasih. Sama-sama. Hadis pertama, sedekah daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sedekah tidak pernah mengurangi harta. Diriwayatkan oleh Imam Muslim. First hadis, charity. Abu Hurairah, may Allah be pleased with him, narrated that the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam said, charity does not decrease wealth. Narrated by Muslim. Saya ada berita gembira untuk menerangkan hati awak. Seperti hadis yang dibaca sebentar tadi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam amat dekat dengan orang yang memelihara anak yatim seperti dekatnya 2 jari ini. Oh, tirai bersempurnakan 25 tahun Mahat ditubuhkan. Kami pelajar-pelajar Mahat Tafiz Al-Iman Taman Universiti ingin mempersembahkan nasyid yang bertajuk Tauhid. Ya
على نعمة الإسلام مدد في القلب إيمان امشي بخطى الرحمن ارفع راسك وافتخر على نعمة الإسلام Majlis ingin memberikan penghargaan khas buat dua pelajar kami yang telah berjaya khatam 30 juzuk Al-Quran dan kini bergelar Hafiz dan Hafizah. Mempersilakan adik Muhammad Arif bin Hassan diiringi oleh ibu dan ayah beliau ke pentas bagi menerima anugerah istimewa ini. Majlis dengan penuh rasa kebanggaan mempersilakan adik Nur Mariam binti Nur Effendi berserta ibu dan ayah Mariam ke pentas bagi menerima anugerah khas tahfiz ini. With immense pride, the event calls Zulfa Nur Mariam binti Nur Effendi accompanied by her parents to the stage to receive the special tahfiz award.